Ramai orang mula simpan emas tapi tahu tak semua pelabur emas tu baik. Nak tahu? Tonton video sampai habis, save dan share supaya tak hilang. Pertama, bersandaskan emas fizikal. Beli emas, mesti dapat emas. Bukan sekadar angka dalam akaun. Kalau tak boleh keluarkan emas, itu tanda red flag, dah boleh cepat-cepat lari. Yang kedua, harga telus dan berdasarkan pasaran dunia. Pastikan harga jual beli emas itu ikut harga semasa, bukan harga yang dimanipulasi oleh syarikat ataupun individu. Ketiga, spread yang rendah. Spread yang kecil bermaksud kita cepat untung bila harga emas naik. Semakin rendah spread, semakin efisien pelaburan kita. Yang keempat, patuh syariah dan tanpa unsur riba. Emas ni ialah aset ribawi, jadi urus niaga emas mesti tunai, jelas dan sah dari sudut syariah. Yang kelima, syarikat kukuh dan telus. Pilih platform yang berdaftar, berpengalaman dan telus, bukan skim cepat kaya yang menjanjikan pulangan tetap. Kesimpulannya, pelabur emas yang terbaik bukan sekadar harga yang murah, tapi juga mestilah selamat, telus dan berlandaskan nilai yang sebenar. Kerana emas bukan untuk kita cepat kaya semata, tapi untuk kekalkan nilai harta. Semoga perkongsian saya bermanfaat. Jika anda nak mula menabur emas dengan ilmu, boleh komen nak atau DM saya untuk saya bantu sebaiknya.